Berkali-kali operasi sudah dilancarkan berhampiran persimpangan lampu isyarat penematang pauh menghala ampang jajar dekat Butterworth, Pulau Pinang. Malangnya, masih ada penunggang motosikal yang berperangai seperti tak sayang nyawa. Dalam operasi di lokasi itu bermula lewat malam semalam, ramai penunggang motosikal ditahan kerana berlumba harap. Operasi dilakukan jam 11 malam hingga pagi tadi oleh pihak Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman dan Pulau Pinang. Kira-kira 350 penunggang motosikal diperiksa dengan lebih 200 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Operasi ini bukan kali pertama ya, dan tempat itu pun bukannya asing. Mereka pun sudah tahu, mereka pun sudah biasa. Ada di kalangan mereka yang telah 2 atau 3 kali ditangkap sebelum ini dan masih lagi berada di lokasi yang sama dan melakukan aktiviti yang sama. Pihak berkuasa turut menahan remaja yang berusia 15 tahun dalam operasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati ramai penunggang tidak mempunyai lesen, malah kenderaan mereka tiada ciri-ciri keselamatan.